Okey. Perenggan ini petikan tadi sudah kami baca. 我们读了啊. Sekarang masuk pemahaman. Ini apa? Kek, ini kek. Kena jawab ayat penuh. Ini kek. Soalan 2. Kek cawan ini rasa apa? Rasa. Macam mana rasa dia? Dia 什么口味？什么味道？ Rasa. Cari ada rasa. Ini kek. Ada rasa tak? Sini ada rasa. Jadi ayat ini jawapan. Kek Cawan rasa coklat. coklat betul. Coklat. 这个杯子蛋糕是巧克力口味。Bila kakak buat kek cawan coklat. Bila merujuk kepada masa. 几时 Kakak是姐姐，姐姐 姐姐做 kakak buat kek pada 做蛋糕， kakak buat pada hari jam Jeju